Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para penonton, para wanita yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi insya-Allah hari ini tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan fiqh kerjaya dan kewangan wanita, antara keizinan suami, hak diri dan juga tuntutan zaman. Jadi insya-Allah sebelum kita mengupas berkenaan dengan fiqh kerjaya, satu persoalan yang saya ingin tujukan kepada para wanita sekalian, mengapa para wanita pada hari ini kita melihat statistik yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang menyatakan 60.5% wanita berkahwin merupakan wanita yang mempunyai pekerjaan. Okay? Jadi ini bermaksud bahawa sebahagian besar ataupun kita kata separuh daripada wanita di Malaysia ini adalah rata-ratanya adalah bekerja. Okay? Namun sebenarnya wanita yang berada di rumah pun bekerja juga, kan? Sebab itulah dalam bahasa Arab disebut Rabbatul Bait, iaitulah pengurus rumah tangga. Jadi maksudnya sama ada wanita itu berada di rumah ataupun berada di luar rumah, jadi kedua-duanya adalah bekerja. Okay? Cuma tajuk yang kita nak spesifikkan pada hari ini adalah wanita yang bekerjaya di luar rumah. Jadi bagaimana syarak memandangnya dan melihatnya, adakah dia satu keperluan ataupun dia adalah satu perkara dituntut oleh agama ataupun dia merupakan perkara yang dilarang dalam agama. Okay? Jadi inilah tajuk yang kita ingin bahaskan ataupun kita ingin bincang pada hari ini. Jadi kalau kita kembali balik kepada persoalan yang diberikan sebentar tadi, jadi ada beberapa tujuan lah, okay, kenapa wanita bekerjaya. Yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan, kalau kita sebut dalam maqasid syar'iyah, adalah keperluan daruriyah. Keperluan daruriyah ni seumpama yang pertama untuk menjaga nyawa, okay? Keluar bekerja untuk cari makanan, untuk menjaga nyawa. Dan ada juga keperluan untuk menjaga agama, okay? Keperluan untuk menjaga keturunan dan sebagainya. Dan ada juga kategori yang mereka ini keluar adalah bukan kerana perkara-perkara yang daruriyah, tetapi kerana perkara-perkara yang hajiyah. Okay? Contohnya mereka keluar kerana untuk memenuhi tuntutan fardu kifayah. Jadi sebagai contoh, kalau kita lihat doktor-doktor di kalangan wanita, okay? Keperluan untuk mereka menyambut bayi, okay? Memerlukan doktor wanita, memerlukan jururawat wanita, dan juga untuk pendidikan anak-anak kita perlukan kepada wanita untuk mendidik dan juga mengajar, terutamanya yang di peringkat prasekolah dan sebagainya. Dan ada juga kategori yang ketiga kita sebut sebagai tahsiniyat, yang mana mereka keluar bekerja ini adalah keperluan daruriyahnya sudah pun mencukupi, begitu juga keperluan hajiatnya sudah mencukupi, namun hanya semata-mata untuk memenuhi keinginan peribadi. Okey, jadi kita akan kupas satu persatu bagaimanakah Islam melihat dan apakah dawabit ataupun perkara-perkara yang ditetapkan oleh syarak untuk memastikan kerjaya kita ini adalah bernilai ibadah. Okay? Jadi kalau kita lihat sekali lagi statistik yang dikeluarkan oleh LPPKN menyatakan bahawa 73% wanita bekerjaya berumah tangga mengalami kesihatan mental. Itu yang kita kata kerana tekanan kerjaya lah. Okay? Namun 70% wanita bekerjaya masih memikul tanggungjawab utama menguruskan keluarga.
Jadi di sinilah berlakunya kita kata dilema yang dihadapi oleh para isteri ataupun para wanita. Yang mana sekiranya kita lihat sesuatu hukum, sekiranya kita ingin meletakkan kepada seseorang itu, kita perlu melihat kepada situasi-situasi yang dihadapi oleh wanita tersebut. Okay? Contohnya wanita itu seorang balu, maksudnya tidak mempunyai suami, ataupun seorang yang mempunyai anak tunggal, seorang anak perempuan yang mempunyai kedua ibu bapa yang sudah tua. Jadi mestilah keperluan untuk dia menafkahi kedua ibu bapa. Ataupun ada perkara-perkara seperti kita kata keperluan keluarga yang masih belum mencukupi. Jadi itu juga termasuk dalam kategori daruriyah. Okay? Jadi dalam perkara-perkara daruriyah ini, Islam membenarkan untuk kita keluar bekerja. Okay? Sebab apa? Sebab untuk mencukupkan keperluan diri, keperluan keluarga dan juga keperluan orang-orang yang memerlukan. Okay? Begitu juga dalam aspek kita kata bagaimana untuk kita keluar bekerja dalam keadaan yang mana halal, ataupun rezeki yang kita dapat itu adalah halal dan rezeki yang kita dapat itu adalah berkat. Okay? Jadi bagi wanita yang bekerja, sudah pasti mereka perlu mendapatkan yang pertama keizinan daripada para suami. Okay? Maksudnya wanita yang bekerja perlu meminta keizinan kepada para suami, kerana sebagaimana kita tahu, apabila kita keluar bekerja, semestinya masa kita yang berada di rumah akan berkurangan. Ini menyebabkan kerja-kerja kita di rumah seperti menjaga hak-hak suami ataupun mendidik anak-anak akan terbatas. Okay? Sebab tu kita perlu meminta keizinan daripada suami, dan sekiranya suami memberi keizinan, maka dia adalah satu perkara yang dibenarkan oleh syarak. Okay? Namun di sana apabila kita ingin keluar daripada bekerja, maka kita perlu mematuhi garis panduan yang telah Islam tetapkan. Bagaimana garis panduan yang Islam tetapkan? Iaitulah yang pertama, kita pilih pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang halal. Kemudian kita pilih pekerjaan yang kedua, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang boleh membawa kepada suasana itu selamat ataupun aman daripada fitnah. Kita kata bekerja tetapi keadaan situasi kita ini adalah selamat dan juga aman daripada fitnah. Okay? Sebab kalau ikutkan konsep asalnya dalam Al-Quran, disebut dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqarna fi buyutikunna. Asalnya wanita ni perlu menetap ataupun berada di rumah. Okay? Sebenarnya kenapa tujuan Islam ni menetapkan perlu wanita ini berada di rumah? Kerana itu adalah tempat yang selamat, tempat yang selamat untuk wanita, dan juga sesuai dengan fitrah kita selaku wanita. Jadi sekiranya kita keluar bekerja, maka kita perlu mencari pekerjaan yang mana boleh menjaga kehormatan diri kita sebagai wanita. Okay? Maksudnya bukanlah kita bekerja pekerjaan yang tidak sesuai dengan wanita kan. Contohnya perkara yang mengangkat perkara-perkara yang berat ataupun tidak sesuai dengan peribadi wanita, itu tidak sesuai lah. Okay? Dan kita kena pilih tempat kerja yang mempunyai bi'ah ataupun suasana yang sesuai untuk wanita. Okay? Sebagaimana contohnya kita lihat kerjaya sebagai seorang guru, okay? Ataupun kita pilih kerjaya sebagai seorang doktor dan sebagainya. Itu adalah suasana yang kita kata tidak membawa kepada fitnah.
Dan begitu juga ketika kita bekerja, maka kita perlu menjaga diri daripada tabarruj. Apa itu tabarruj? Adalah kita melakukan perkara-perkara yang boleh menarik perhatian lelaki kepada kita. Seumpamanya kita bermakeup dengan yang sangat tebal, boleh menarik perhatian, ataupun kita memakai sesuatu wangi-wangian yang boleh menarik lelaki, ataupun kita memakai baju yang agak ketat, menampakkan tubuh badan. Jadi itu semua adalah perkara-perkara yang disebut dalam Islam sebagai tabarruj. Termasuk juga cara berkomunikasi. Kalau kita melenggokkan suara, melunakkan suara di hadapan lelaki, itu juga adalah termasuk dalam kategori tabarruj. Dan yang ketiga adalah kita menjauhi ikhtilat, iaitulah percampuran di antara lelaki dan perempuan tanpa batasan syar'i. Sebagai contoh, kita bekerja, kita pergi ke sesuatu tempat kerja berdua-duaan, hanya kita dan juga lelaki tersebut, itu juga tidak dibenarkan. Ataupun kita berada di tempat kerja yang mana ruang tersebut hanya lelaki dan perempuan, itu juga tidak sesuai. Jadi pastikan kita tidak berdua-duaan, hanya lelaki dan juga perempuan. Maksudnya kita kena jaga diri kita daripada berikhtilat. Sebab apa? Sebab ini semua boleh mengundang kepada fitnah. Namun kita tengoklah trend pada hari ini, bagaimana apa yang pergi bekerja tu, sebab kita bekerja ni selama 8 jam kan, kebiasaannya lah, daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Maksudnya kita menghabiskan 8 jam masa kita ini berada di tempat kerja. Jadi sebab itulah kita kena memastikan kita menjaga kehormatan diri kita sebagai wanita, dan juga kita menjaga kehormatan suami kita dengan cara kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak. Cumanya sebagaimana yang kita sebut tadilah, dilema ataupun perkara yang biasanya dihadapi oleh wanita kerjaya. Sebab kalau kita tengok peratusan wanita berkerjaya ni, 73% daripada mereka mengalami masalah kesihatan mental. Jadi ini adalah perkara yang sangat perlu diambil perhatian lah. Yang mana bagaimana kita nak menyeimbangkan antara kerjaya, itulah tanggungjawab kita sebagai pekerja, kemudian kita nak seimbangkan tanggungjawab kita sebagai isteri, dan kita juga adalah seorang ibu untuk mendidik anak-anak. Jadi di sinilah kita perlukan kebijaksanaan lah sebagai seorang wanita untuk memenuhi tuntutan kerjaya dan juga tuntutan keluarga. Jadi di sini Islam telah mengaturlah bagaimana kita nak menjadi seorang yang seimbang daripada segenap aspek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Muslim, dia menceritakan bagaimana kisah sahabiah, iaitulah Asma bin Abu Bakar. Dia Asma bin Abu Bakar ni, dia seorang wanita yang berkerjaya. Dia isteri kepada Zubair bin Al-Awwam, iaitulah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana dalam hadis tu diceritakan bahawa aku seorang hamba, aku mengahwini Zubair. Yang mana Zubair ni dia seorang hamba yang tidak memiliki harta dan hanya memiliki seekor kuda. Jadi tugas dia lah, dia menjaga kuda, dia memberi makan kuda, kemudian dia membuat roti, dia mengisar roti dan sebagainya untuk memenuhi keperluan keluarganya. Jadi di situ menunjukkan bahawa Asma ni seorang wanita yang keluar juga bekerja. Namun satu perkara yang jadi masalah adalah suaminya seorang yang terlalu jealous. Seorang yang kita panggil cemburu lah, cemburu dengan isteri dia. Jadi di sini dia menceritakan bahawa dia merasa sangat
malulah bila dia berhadapan dengan lelaki yang lain, walaupun lelaki itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Zubair ni seorang yang sangat cemburu. Okey. Jadi bila dia melihat dia bersama dengan lelaki lain, jadi Zubair membuat keputusan supaya dia berada di menggantikan dia dengan pekerja yang lain lah, sebab dia seorang yang cemburu. Jadi di sini menceritakan bahawa kita perlu menjaga hak suami ni, hak suami apabila kita keluar daripada bekerja. Jadi situasi hari ni dari sudut aspek kita kata komunikasi lah, komunikasi kita dengan kita panggil pekerja-pekerja ataupun rakan-rakan sekerja kita yang berlainan jantina, maka itu sangat perlu kita jaga. Sama ada komunikasi itu dalam bentuk WhatsApp, okay? Dalam bentuk telefon, ataupun dalam bentuk komunikasi di hadapan. Jadi di situ kita kena memastikan bahawa tidak berlaku sebarang unsur ataupun perkara yang menyanggahi syarak. Okay? Umpamanya kita bercakap perkara-perkara yang tidak penting kan. Contoh kita sembang, hari ni nak masak apa? Kita pergi tanya kawan kita yang lelaki, ataupun kita pergi sembang perkara-perkara yang peribadi, okay? Yang akhirnya membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Jadi ini kita tidak mahulah, sebab kita nak mencari rezeki yang berkat. Kita nak cari rezeki yang patuh syariah, rezeki yang halal untuk kita gunakan untuk keperluan kita. Kemudian yang kita sebut tadi, bagi wanita yang mengalami kesukaran, bagaimana untuk mengimbangi antara tuntutan kerjaya dan juga tuntutan keluarga. Okay? Jadi di sinilah perkara yang perlu kita ambil berat adalah komunikasi kita dengan suami. Okay? Sebab apabila dua-dua keluar bekerja, maka di sana pastilah kita kata balik kerja ni penat kan, balik kerja ni badan pun sudah letih dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama kita perlu membuat kerja-kerja rumah, okay? Kita perlu melayan anak-anak, okay? Dan sebenarnya ada kajian juga menunjukkan bahawa bagi pasangan yang bekerja, yang kedua-duanya bekerja dan pendapatan melebihi 10,000, ini skor indeks kebahagiaan yang dibuat oleh LPPKN menunjukkan keluarga ini mempunyai skor 8%, maksudnya 8 daripada 10 lah. Indeks kebahagiaannya, maksudnya semakin tinggi kita kata pendapatan dia, dia mempengaruhi emosi bagi rumah tangga. Okay? Jadi maksudnya tekanan ekonomi tu memang memberi tekanan yang sangat hebat lah bagi sesebuah keluarga. Jadi di sinilah kita perlu untuk melaksanakan perkara-perkara yang bagaimana kita nak menjaga emosi kita supaya sentiasa berenergi, walaupun berada di rumah ataupun berada di tempat kerja. Okay? Jadi di sinilah bagaimana kita nak menyeimbangkan antara tuntutan agama dengan realiti yang kita hadapi sekarang ni. Kan? Maksudnya agama suruh kita taat kepada suami, mendidik anak-anak, okay? Dan lain-lain lagi. Jadi di sinilah perlu kepada kebijaksanaan kita sebagai seorang wanita. Okay? Jadi bagaimana kita nak mengurus rumah tangga kita ni supaya kerjaya pun kita dapat, redha suami pun kita dapat, dan anak-anak kita pun boleh jadi insan yang berjaya. Okay? Jadi perkara yang kita perlu jaga yang pertama adalah nawaitu lah. Nawaitu ataupun niat. Apakah niat kita untuk keluar bekerja? Okay? Jadi di situlah kita kena betulkan kembali niat kita apabila keluar daripada kerja. Pastikan yang pertama untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Okay? Contoh aku bekerja ni adalah untuk satu ibadah.
kan. Contohnya untuk bila kita dapat duit ni boleh menunaikan zakat. Okey. Sebab dalam tuntutan agama pun bila disebut wa aqimus salah wa atuz zakah, kerjakan kamu sembahyang, tunaikan zakat, gesaan ini terpakai kepada lelaki dan juga perempuan. Maksudnya kita boleh gunakan duit daripada yang kita dapat daripada kerja ini untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Boleh membantu orang ramai yang dalam kesusahan. Okay. Kalau kita letak niat untuk sebagai untuk mengeluarkan zakat ataupun untuk mengerjakan ibadah, sebab antara jihad yang paling besar bagi wanita ni adalah mengerjakan haji dan juga umrah, kan. Sebab mengerjakan haji dan umrah ni dia adalah kewajipan bagi kita, rukun Islam yang kelima bagi mereka yang mampu. Jadi bagaimana kita nak mampu kalau kita tak ada kekuatan dari sudut ekonomi, kan. Jadi ini menunjukkan bahawa bila kita keluar kerja, kita pasang niat, aku nak ingin menunaikan ibadah haji contohnya. Okay? Kerana ibadah haji ni perbelanjaannya adalah daripada wanita. Maksudnya suami ni tidak wajib mengerjakan perbelanjaan haji untuk wanita. Maksudnya kita sendiri yang kena cari perbelanjaan untuk diri kita. Jadi kalau kita letak niat kita untuk beribadah, untuk buat ibadah, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, ataupun kita letak niat untuk yang pertama kita nak bantu keluarga kita, nak bagi nafkah kepada ibu bapa contohnya, ataupun kepada ahli keluarga dalam kesusahan, ataupun ahli keluarga kita sendiri untuk kita membantu mencukupkan keperluan suami. Maka di sana bila kita pasang betul-betul niat kita ni lillahi ta'ala, insya-Allah Allah SWT akan jaga dan pelihara kita. Mungkin di saat kita penat, kita akan fikir bahawa aku kerja ni lillahi ta'ala. Begitu juga berada di rumah ni pun lillahi ta'ala juga. Pekerjaan sebagai isteri kerana Allah juga. Pekerjaan menyantuni anak-anak pun kerana Allah SWT juga. Jadi kalau kita pasang macam tu pun, kita ingat bahawa janji Allah SWT ni, mereka yang bekerja ni Allah SWT akan berikan pahala yang sangat besar lah. Jadi walau penat sekalipun, kita akan menghadapi perkara tersebut dengan tenang. Dengan tenang. Kemudian seterusnya, jangan sesekali kita meletakkan niat kita ni untuk bekerja untuk menyaingi suami, kita katakan untuk bersaing dengan suami. Sebab kita sebenarnya suami isteri ni, kalau ulama sebut ni, suami isteri ni adalah syarik. Syarik ni maksudnya rakan kongsi. Jadi saya suka istilah yang menggunakan suami isteri ni adalah rakan kongsi. Maksudnya bila rakan kongsi, kita saling bekerjasama untuk membawa keluarga kita ni ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita letakkan diri kita di situasi itu, insya-Allah apa sahaja masalah yang kita akan hadapi, kita akan ingat balik ini adalah aku buat ni secara sukarela lillahi ta'ala, bukan kerana selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan niat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak menyeimbangkan antara tuntutan kerjaya, rumah tangga dan juga anak-anak ni adalah kita perlu ada perancangan harian lah yang lebih teratur. Perancangan harian yang lebih teratur. Jadi kalau boleh, kita tak nak bagaimana kita keluar bekerja dalam keadaan rumah tangga kita tak beres, kan. Jadi sebenarnya kenapa suami-suami ni dia akan mempertikaikan kita lah. Contohnya awak ni kerja tapi tak buat rumah, kan. Sebab mungkin yang kita tidak jaga adalah hak-hak suami dan juga hak-hak anak-anak. Jadi maksudnya pastikan sebelum kita keluar bekerja tu, semua perkara yang menjadi tanggungjawab kita tu sudah beres, kan. Sudah beres. Jadi kalau kita boleh buat semua tu, insya-Allah suami akan memberikan keredaan dia kepada kita untuk keluar bekerja.
Jadi tapi bagaimana kita nak pastikan semua beres tu kan, itulah yang memerlukan kepada kebijaksanaan kita. Contoh kalau kita kata kita perlu memasak, contoh kan, perkara utamalah memasak, basuh baju, dengan anak pula ni, seorang umur 6 bulan, seorang umur 2 tahun, seorang umur 4 tahun, semua yang tak boleh uruskan diri sendiri. Ni memang sangat mencabarlah. Okay? Jadi sebab itulah kita perlukan sebenarnya kita perlukan dua-dualah, suami dan isteri ni bekerja sama. Sebab tu kita kena bincanglah dengan suami apa yang menjadi tanggungjawab kita dan apa yang dia boleh bantu untuk membantu tugas-tugas kita. Okay? Jadi di situ perlukan komunikasi lah. Okay? Sebab biasanya kita ni sebagai wanita, sebab apa kita mengalami keletihan mental ni? Sebab kita kata apa, menyerap tekanan kan, menyerap tekanan, dan kita keluarkan tekanan tu dengan cara yang salah, jadi itulah yang menyebabkan stres ataupun kita kata ketegangan dalam rumah tangga. Okay? Jadi seorang isteri ni dia kena bijak lah bagaimana dia nak mengatur bila waktu yang dia kena masak. Okay? Macam mana kalau anak dia ada 3 orang yang masih perlukan urusan dia lagi kan. Jadi janganlah bangun pukul pergi kerja pukul 7.30, pukul 7 bangun tidur contohnya kan. Jadi itu memang kelang kabut lah. Okay? Jadi kita kena bangun awal. Okay? Bangun awal pagi, kemudian selesaikan urusan suami anak-anak tu, kemudian selesaikan rumah tangga, kemudian barulah kita boleh keluar untuk bekerja. Begitu juga bila kita balik daripada kerja, sebenarnya kalau kita nak hitunglah tugas rumah tangga ni, banyak lah kan. Kena buat apa? Kena cuci rumah, kemudian kena basuh baju, kena sapu dan sebagainya. Kalau kita nak buat tu semua dalam masa yang kita berbaki beberapa jam saja. Okay? Kalau kita pulang rumah pukul 5, kita ada masa pukul 5 tu baru balik. Jadi mungkin sampai pukul 6, pukul 7, 7, 8, 9, 3 jam sahaja. Jadi 3 jam masa yang berkualiti ni kita kena pilih aulawiyat. Kan, aulawiyat, bagaimana keutamaan untuk kita susun. Okay? Jadi sebenarnya anak-anak ni dia perlukan masa yang berkualiti dengan kita. Okay? Jadi cukup kalau kita memberikan masa 5 minit tapi berkualiti, maksudnya kita bagi penuh perhatian, sebenarnya lepas tu sudah mencukupi berbanding berjam-jam tetapi bukan masa yang berkualiti. Jadi sebab itulah kita kena belajar lah. Kita kena belajar dengan lebih banyak lagi bagaimana kita nak menyusun masa yang berkualiti dengan ahli keluarga. Maksudnya kita perlu masa yang berkualiti dengan suami, masa yang berkualiti dengan anak-anak, dan juga masa untuk menguruskan rumah tangga. Nah sekarang ni pun ada banyak dah kita kata gadget-gadget kan, yang boleh membantu ibu-ibu yang berada di rumah tangga. Dan kita boleh gunakan semua perkara-perkara tersebut untuk kita menyusun prioriti yang ada dalam rumah tangga kita. Jadi antara perkara yang boleh menjadikan kerjaya kita ini kita kata haram, adalah perkara-perkara yang kita buat melanggar syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Jadi inilah sebenarnya masalah yang banyak berlaku bila mana kita keluar tanpa panduan syarak, menyebabkan kita terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak. Sebagai contohnya, perkara yang diharamkan oleh syarak ni maksudnya kita mengabaikan tugas dan tanggungjawab suami dan juga anak-anak. Kemudian kita keluar tanpa izin suami, ataupun kita keluar dalam keadaan bertabarruj. Dan sebenarnya hari ni banyaklah kisah yang kita dengar, kisah rumah tangga yang mana suami orang lain, isteri orang lain kan, dia jadi suami isteri tempat kerja pula. Na'udzubillah lah.
Jadi kita minta benda tu jauh daripada Allah SWT. Jadi benda ini berlaku sebab apa? Sebab kita tidak menjaga ikhtilat ataupun pergaulan dalam tempat kerja. Okay? Sebagai contoh yang paling basic lah, bila kita keluar makan, kita keluar makan tu kita anggap itu kawan-kawan, sama seperti kawan perempuan kita. Jadi kita pun keluar berdua dengan dia pergi makan. Kita kata tu biasalah makan kan, tapi bila makan tu lah akan berlaku komunikasi, kemudian akan berlaku luahan emosi, kemudian akan berlaku macam-macam. Okay? Sebab kita tidak menjaga perkara yang daripada awal lagi kita tak jaga. Okay? Begitu juga dengan apabila kita berkomunikasi melalui WhatsApp dan sebagainya. Okay? Kita tidak memberikan, kita kata, emoji-emoji yang sesuai, menyebabkan akan berlakunya ikhtilat dalam alam maya dan sebagainya, dan akhirnya membawa kepada masalah dalam rumah tangga. Okay? Jadi di sini sekiranya tidak ada keperluan untuk kita keluar, okay? Tidak ada keperluan, maksudnya suami pun sudah bagi duit yang mencukupi, okay? Nafkah ibu apa pun tak perlu bagi, ataupun sudah mencukupi lah, dan kita pun tak ada keperluan untuk keluar. Jadi seelok-eloknya kita berada di rumah, dan kita tidak keluar untuk perkara-perkara yang boleh membawa kepada ikhtilat. Okay? Kemudian itulah sedikit sebanyak perkongsian daripada saya berkenaan dengan fik kerjaya dan juga keuangan wanita. Itulah antara keizinan suami, hak diri dan juga tuntutan zaman. Jadi akhirnya apa yang kita perlu tahu adalah Islam ni agama yang tidak menghalang wanita untuk bekerja, namun perlu mematuhi syarat-syarat dan juga peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga di sana perlu ada keseimbangan. Apabila kita telah memilih untuk jalan bekerja ni, perlu ada keseimbangan untuk memastikan kerjaya kita pun baik, kemudian rumah tangga kita pun baik, dan anak-anak kita pun menjadi aset yang kita kata sebagai aset saham anak yang soleh, yang menjadi aset kita untuk di akhirat. Okay? Dan akhirnya kita mengharapkan mudah-mudahan kerjaya kita, wang yang kita dapat ni adalah akhirnya kembali kepada Allah SWT juga untuk beribadah. Dan insya-Allah apabila kita keluar itu niat untuk beribadah, setiap detik masa kita berada di pejabat dan sebagainya adalah dikira sebagai ibadah. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.